Okey, ini kita masuk kampung Warna-Warni. Dan di dalam kampung Warna-Warni ni dia terbagi dalam 7 kampung. Dia ada kampung kecil-kecil lah kan. Majlis Agama Islam Perlis. Dia bagi peruntukan cat semua kampung lah yang gotong royong cat semua ni. Ni air pasang ni bang ni kita ni. Oh, air pasang. Hujan lebat. Dia susah sikit. Ada nak saya tolong order dulu dah. Nanti nak keluar kita ambil ya. Kami pun boleh lepas makan. Oh, boleh lepas makan. Okey. Tak apa, kita bagi tahu sana. Yalah. Mana kita tahulah datang Ya. sini kan. Banyak kan. Ni depa jual-jual jajan ni ya. Jom. Apa video. Oh, Jambatan Putra. Nak buat juga, nak pun juga. Potong. Potong tak boleh pula lagi. Kacang kuda ada boleh. Ya, kat sini yang tu. Alah dia pun kata tu kan nak naik atas. Babak ni bukan dekat bukit. Bukit. Ya, ada orang niaga kat atas ni. Ui, cantik kan. Ada sawah ha? Sana pun ada bendang-bendang. Sampai dia. Dah takutnya jangan rapat. Ni ambil ni. Apa tu? Duduk. Ada ikan ah. Cepat duduk. Sini. Macam ni lah. Pecah ya. Boleh sipu, boleh berangkat pun pecah lain. Oh, boleh belangkai tu. Boleh berangkat. Ni lah. Dia ada buat perlawanan perahu lumba. Oh, dekat sungai. Kampung-kampung. Di bawah jabatan tadi tu kan. Itu sungai apa? Lalu ini pula. Lalu ini saya akan lepas abang untuk jalan. Galeri. Oh, ni mesti zaman Covid ni. Kampung ni.
Boleh asuh dia pun pergi asuh. Rumah Dodol. Bepang. Oh, bepang kacang. Yang ni berapa satu? Kebakaran pun ada.